Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan kita di tengah padang pasir, panas terik, tak ada tempat nak berlindung, tak ada tempat untuk kita nak teduhkan diri, dan kita dalam keadaan yang sangat-sangat haus. Tiba-tiba kita dapat saksikan adanya satu oasis yang penuh dengan kilauan-kilauan air yang sangat jernih. Lalu bagaimana perasaan kita? Itulah orang Arab, dia akan kata hadzal birkah. Dia kata inilah satu perkara yang datangkan birkah ataupun berkat. Apa yang saya nak cuba sampaikan dalam episod kali ini, dalam interaksi kita dengan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebutkan berkaitan dengan Al-Quran ini sesuatu yang datangkan keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan Al-Quran ini dengan membawa dengannya satu keberkatan supaya kita dapat tadabbur dan tazakkur, iaitu bagi orang-orang yang berfikir. Mungkin antara kita pernah merasai satu suasana seperti orang Arab tadi kan. Itu satu suasana yang menekan kita, kita rasa macam terlalu letih, kita mahukan jawapan, kita mahukan solusi, kita nak penuhkan kedahagaan kita dengan air yang sangat refreshing dan sebagainya. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak kita lihat dengan Al-Quran ini. Al-Quran ini sepertinya oasis seperti orang Arab tadi, iaitu dia akan mendatangkan kelegaan, dia akan mendatangkan kesejukan pada tekak kita, bukanlah dari sudut fizikal kan, tapi nak katanya datangkan pelbagai solusi yang kita mahukan dalam kehidupan. Begitulah yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melihat Al-Quran sebagai satu mubarak. So penting untuk kita nak melihat apa yang dimaksudkan dengan keberkatan ataupun mubarak ini. Ulama bahasa mereka bahaskan barakah ataupun berkat yang kita selalu panggil ini dengan dua perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan barakahnya Al-Quran ini, dia datangkan ziyadatul khair ataupun kebaikan yang sentiasa akan bertambah-tambah. Yang kedua, ulama bahasa mengatakan bahawa keberkatan itu satu perkara yang subutul khair ataupun satu kebaikan yang tetap. So dua perkara yang sangat menariknya, bukan sekadar kebaikan itu bertambah-tambah. Sebab kita faham bila mana satu perkara itu semakin banyak, semakin susahlah kita nak menyebabkan dia kekal. Tapi Al-Quran ini di samping dia datangkan kebaikan yang banyak, tapi kebaikan yang dibawakan itu bersifat kekal. Itulah Al-Quran. Bila mana kita interaksi dengan Al-Quran, solusi yang Allah SWT berikan kita dalam Al-Quran datangkan pelbagai faedah dalam kehidupan kita, dan faedah itu kita akan dapat rasa dan kekalkan sepanjang kita lakukan ataupun amalkan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Begitulah Al-Quran. Allah SWT ajak kita untuk melihat Al-Quran ini satu perkara yang datangkan keberkatan. Cuma persoalan yang kita mungkin boleh tanya pada diri kita, aku dah selalu baca Quran, selalu dengar Al-Quran, selalu je buka Al-Quran, tapi mengapa antara kita tak pernah merasai pun keberkatan, tak pernah rasa pun Al-Quran ini sebagai oasis seperti orang Arab tadi? Nantikan dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.